Allahu Akbar. Assalamualaikum saudara-saudara, jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Besok kita dah nak raya, jadi hari ini Indra Anak Melayu ditugaskan membuat ketupat, menganyam ketupat maksudnya. Jadi kat rumah ni yang pandai buat ketupat tu cuma 2 orang je, tapi kakak kami tu agak lambat sikit buat dia. Jadi tugas setiap tahun adalah Indra Anak Melayu. Jadi kita hari ni nak buat 60 biji ketupat, kerana kita nak masak lontong juga. Okay, jadi kita semangat menyelesaikan 60 biji ketupat. Jadi kita Indra Melayu tu suka menganyam ketupat. Kalau daun dia panjang-panjang, kalau pendek susah sikit. Jadi kerana tangan Indra Anak Melayu besar, jadi kalau daun dia pendek susah nak menganyam. Okay, ini adalah tradisi dekat rumah kami di Tanjung Pinang. Nah, setiap pagi lagi kita menganyam ketupat dulu. Ni selesai kerja ni sampai malam nanti, kerana waktu memasak ketupat dan lontong tu membutuhkan waktu berjam-jam. Jadi kita start dari awal pagi lagi. Indra Anak Melayu ni cuba bisa buat ketupat biasa je, tapi kalau ketupat bawang, ketupat lembu tu, apa lagi ketupat apa lagi, macam-macam lagi ketupat, nah tu tak bisa. Jadi cuma bisa satu macam saja. Apa yang macam layang-layang ni, 4 segi, apa nama dia? Setelah jadi 60 biji ketupat, nah sekarang kita bolehlah kita masukkan beras. Tapi jangan lupa sebelum dimasukkan beras tu kita kena serut biar dia rapat-rapat, ya kan. Jadi beras tu tak keluar. Tapi tugas yang memasukkan beras ke dalam ketupat ni saudara, bukan aku saudara, tapi emak aku. Kalau aku yang masukkan nanti ketupat tu keras pula, itu tak ada yang makan, atau terlembik pula, nanti macam bubur. Jadi kita serahkan kepada yang ahli, iaitu mak aku. Isi beras dalam ketupat ni pun pakai teknik yang sesara, bukan nak sembarang langsung masuk je ke dalam ketupat ni. Nampak je macam senang kan, padahal susah. Dah. Kalau dah siap isi beras dalam ketupat, sekarang kita time nak merebus ketupat. Tapi sebelum tu kita nak isi minyak tanah dulu, kerana dia membutuhkan waktu yang panjang sangat. Jadi takut mati pula ni. Kita pakai kompor Legend. Kami sebut dia kompor Legend. Ini umur dia dah lama, dah bertahun-tahun. Pakai sumbu. Korang punya tak kompor macam ni? Jadi ketupat ni sengaja kita ikat 5-5 biar senang kalau dah masak kita angkat. Tinggal kita bisa kait. Tapi kalau sebiji-sebiji, pokoknya kita mengangkat dia sampai subuh lah, tak siap-siap. Nah macam ni saya 5-5-5. Jadi senang nanti kita tarik. Mudah-mudahan cukup lah 60 biji dalam periuk belanga ni. Alhamdulillah cukup. Jadi kita tak masak 2 kali, kita sekali jalan aja, kayak sikat. Okay, kita tutup. Lepas tu kita tunggu sampai 4 jam atau 5 jam mendatang. Tapi jangan lupa kita cek-cek juga air dia, takut kering. Sambil menunggu ketupat, kita melakukan bersih-bersih. Okay, kita lap-lap tingkap. Jadi kalau hari raya ni semua nak kena bersih, semua nak kena rapi, ya kan. Jadi tetamu yang datang di hari raya pun melihatnya semuanya serba bersih, serba rapi.
biar sedap mata memandang. Pokoknya di hari raya ni semuanya kena kemas, jadi ada kelainan daripada hari-hari yang lain kan. Begitulah kita merayakan hari kemenangan setelah 30 hari kita berpuasa. Okay, sekarang kita nak tengok bapak kami lagi. Dia lagi membersihkan kipas angin. Kipas angin ni kalau tak dibersihkan dia berdebu. Tapi bapak aku ni memang rajin dia bersih-bersih. Tak hari raya pun dia selalu bersih-bersih kipas angin ni. Kerana banyak abuk-abuk yang tertempel dekat kipas angin ni kan. Apalagi musim-musim panas ni, kita memang butuh kipas angin ni kan. Setelah bersih-bersih secara hal yang selalu kita lakukan setiap nak hari raya tiba ni, kita ganti langsi. Ni selalu. Jadi biar nampak perubahan dari hari-hari yang biasa dengan hari raya. Walaupun tak beli yang baru, tapi kita tetap tukar langsi. Jadi yang tukar langsi hari ni anak saudara aku. Kerana biasanya aku yang ganti kan. Jadi aku ada tugas yang lain. Nah, aku hanya mengecek-ngecek je, mengawasi je. Ya, dah selesai pasang langsi dekat rumah mak. Macam ni. Ni kursi lama. Ni langsi dia pun simple-simple je. Yang minimalis yang penting rapi kan, kemas. Sekarang kita menuju ke dapur pula. Kita nak tengok mak kita masak ayam gulai. Ni makanan kesukaan kami satu keluarga. Nanti makan dengan ketupat. Ayam gulai. Masak gulai ayam. Ayam ni dah dibakar dulu sampai harum sampai naik ke atas. Dengan sambal pula, dengan sayur nangka. Gulai sayur nangka. Itu belum masak je tu air liur dah meleleh. Kentang dia bila masuk mat? Kentang dia bila masuk? 60 minit deh. Sekarang dah 4 jam, 5 jam lebih. Nah, sekarang kita nak angkat ketupat ni, dah masak selesai. Kita nak kena gantung biar air dia tu turun, jadi dia tak cepat basi. Jadi kalau kita jangan lupa kita matikan dulu kompor ni. Macam gini selesai. Jadi besok dia dah kering, jadi dia lambat basi. Tapi kalau kita biarkan dia gitu, nanti dia cepat basi. Lepas semuanya tu kita pasang lampu. Tak pasang, kerana ini dah beberapa hari yang lalu kita pasang lampu kelap-kelip ni biar menambah semarak meriahnya hari raya. Jadi pasanglah walaupun tak banyak. Kalau ini baru kita pasang malam ni. Tambah lagi biar makin meriah hari raya. Wow, cantiknya. Kalau dulu-dulu kita pasang lampu pelita atau lampu cangkuk kami panggil, yang dari minyak tanah tu. Tapi sekarang kita dah lebih banyak pakai lampu kelap-kelip lah. Assalamualaikum saudara-saudara. Akhirnya tibalah saatnya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi penonton-penonton Indra Anak Melayu, saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf lahir batin jika banyak tersilap kata. Okay? Sekarang kita lagi di lapangan Pamedan Ahmad Yani, Tanjung Pinang.
Sekarang kita berada dekat lapangan Pamedan Ahmad di Tanjung Pinang. Kita solat dekat sini. Ramai sekali saudara yang dah kumpul. Tapi acara solat dia jam 7.15. Dan ramai ni wanita. Kalau cuaca bagus kita solat dia biasanya dekat lapangan ni namanya lapangan Pamedan Ahmad ni. Tapi kalau hujan biasa kita solat dekat Masjid Raya Al-Hikmah. Belum ramai kerana dia jam 7.15. Mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu jemaah yang baru saja memasuki lapangan agar segera dapat mengambil saf yang di depan. Nah, kita solat kat sini je. Insyaallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sekali lagi kami himbau jamaah yang baru hadir atas perhatiannya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya solat Idul Fitri dah selesai. Sekarang kita nak balik ke rumah dulu. Tapi nampaknya dia ramai nak keluar. Bapak Ibu yang kami muliakan, barangkali ada panitia. Sekali lagi kepada masjid warna merah hati seperti baju biru, barangkali ada yang menggunakan tas, silakan. Baiklah saudara, sekian dulu video Indra Anak Melayu hari ini. Sekali lagi Indra Anak Melayu mengucapkan selamat Hari Raya Milad Aidilfitri bagi penonton Indra Anak Melayu. Assalamualaikum.